Assalamualaikum. Kembali kita di Sport Edit Podcast untuk episod yang seterusnya. So, hari ini aku ada satu tetamu yang mempunyai nama yang boleh dikatakan, nak kata meningkat naik, dah lama meningkat lah naik. Boleh kata nama besar lah dalam industri basikal. Kira kalau kayu basikal, kau tak kenal dia, dia macam pelik lah. So, aku boleh bagi sikit highlight lah. Dia silver medalist untuk SEA Games 2017. 6 kali mewakili Malaysia untuk League Tour di Langkawi dan podium untuk Tour Peninsula. Yang paling best, pengalaman dia 20 tahun dalam industri basikal. Berkecimpung lah daripada kecil sampai ke besar, sampai dia kecil balik. Itu badan lah. So hari ini bersama aku, Sofian Nabil Omar, ataupun banyak orang mengenali sebagai Nabili. Ya, betul. Belum bagi salam lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masih Bil Nabili, nama ada orang bagi nama tu. Nama glamour lah. Tak nama glamour. Nama senang sebut. Nama senang sebut lah. Kalau pergi race luar kan selalu susah nak sebut Sofian Nabil, Sofia apa kan. So Coach John Besley yang bagi sebenarnya. Oh ya? Ya, kalau setiap rider senior semua ada nama panggilan dia. Edrus dia Eager ke apa. Azizo Azhar. Lepas tu dia ada satu dia cakap kau bawa kena bagi nama lah. So Nabil Billy sebenarnya Billy dia panggil. Oh bukan. So kalau race kat Australia tu dia orang letak ni lah nickname lah. Oh, aku mati-mati fikir sebab kau kan selalu buat Willy. Bukan. Tak ada kena-mengena pun. John Besley yang bagi. Oh ya. Ingat biasa-biasa. Oh ini kita baru tahu je kan. Aku mati-mati fikir nama kau Nabili sebab dia ni kan suka Willy. Dulu masa sama-sama pasca lepas Covid dia kalau tengok Instagram kan. Gambar Tapi Willy dia tengah-tengah okay, kita. sama kot, baby kau dekat kebetulan ke apa. Tapi John yang bagi. So bila komentator sana senang nak panggil lah. Billy from Malaysia. Macam tu. Billy lah. Billy, ya. Bukan biasa-biasa lah orang panggil nama saya. Biasa. International. Itu yang sampai sekarang melekat lah. Ya. Ini aku buat tahu. By the way, thanks for coming. Okay, masih jemput podcast saya. Sport Edit. Sebab macam aku selalu kata dekat jemputan aku lah, the reason untuk season 5 ni, kita lebih nak membawa cerita yang menginspirasikan. So bila aku turut industri basikal, sebab banyak dah orang kata aku, bang, asyik industri running, trail run, kita nak sport tu secara menyeluruh lah. So aku start dengan ada yang kita start sukan lain lah. Macam hari tu kita panggil Awi untuk Muay Thai. Lepas tu ada orang kata start panggil basikal. Adalah sebut beberapa nama yang nak dipanggil lah. Antaranya ada kata panggil Pok Jo lah. Sebenarnya itu pun dalam perancangan juga. Lepas tu ada kata panggil Anwar Manan. Cakap dia tengah sibuk nak sukma. Nanti Nabil Jai kan. Nabil Billy Jai. Kayu kan Awi yang tu, abang Awi tu. Dia pernah kayu dengan saya juga. Memang. Dia memang ramai. Ikutkan kan banyak sukan lah kayu basikal lah. Ni kan masa time PKP lah, lepas PKP yang tu. korang nak train untuk LTDL tu pun kan. Tanya-tanya tu lah. So sebab tu bila aku cakap panggil Nabil pun syok juga. Member pun sekarang tengah buat comeback. The legendary comeback. Dia tak ada comeback lah. Dia sebenarnya nak berhenti lah. Tapi kawan-kawan tak tahu. Macam selalu lepak lah. Lepak tu orang selalu tanya, bila nak kayu. Bila selalu macam tu, sebenarnya nak berhenti dah. Memang tak nak kayu dah pun. Tapi tak declare, memang nak buat kerja lain. Jadi bila jumpa selalu kawan-kawan duk tanya bila nak kayu. Lama-lama dia tak apa, tunggu je lah. Cari basikal. Kalau ada kita kayu. So okay, bila dah tahu kan kau nak kayu. Tapi aku nak tahu jugalah kan macam cerita yang saya orang dapat tahu macam mana perjalanan 20 tahun kau dalam industri basikal lah. Dia daripada start, daripada kecil kan. Mungkin kau boleh cerita sikit Bil, journey kau daripada awal seawal-awalnya. Maknanya macam, yelah kita pun tahu kan kalau cerita pasal rider basikal je, datang banyak daripada Terengganu. Lepas tu main sukan pun ada yang track, ada yang road. Lepas tu dia ikut haluan masing-masing lah kan. So lain orang, lain dia punya journey kan. So macam kau, mungkin kau boleh start cerita Bil, macam mana kau start bermula, macam mana siapa orang yang dalam belakang tabir kau punya permulaan tu semua. Oh, nak cerita mula-mula? Tak apa, kalau sampai 3 episod aku sambung. Sebab 20 tahun kan, panjang kan. 20 aku tahun sambung panjang kan, episod kedua itu kan. Okey, saya asal Terengganu lah. Okey, lepas tu sekolah di Terengganu. Sekolah rendah, sekolah menengah sampai form 3 saja di Terengganu. Form 3 pertengahan saya dapat program MSN, pelapis serantau itu panggil. Masa tu dipanggil pelapis serantau di Ipoh. So saya memang dapat selection pergi pelapis serantau lah. So diorang offer pergi sebab masa race junior dulu memang
Kira dia tengok performa, pencapaian dekat race junior. Saya start umur 12 tahun. Saya start race umur 13. Umur 13 tahun saya dah start race lah. So dari situ macam pegawai coach semua tengok kita punya performa. State race pergi race ikut state Terengganu lah. Ikut Terengganu pergi race. Lepas tu umur 15 tengah dah masuk program pelapis. Umur 16 sampai umur 16 di Ipoh. Umur 17 saya dah masuk pelapis kebahasaan. Sekolah Bukit Jalil 1 tahun. Lepas tu net masih pergi pelapis kebahasaan. Sampailah selection pergi elite. Tak silap saya 2013 14 saya dah masuk elite punya program. Sampailah 2017. Lepas 2017 saya dapat coordinator team 4K masa tu untuk 1 tahun. Lepas tu saya bergerak solo lah. Bawa program national team lah untuk lebuh raya. Ya, kau start 13. Ya. Okay, kan normal orang dia akan start mewakili sekolah ke apa ke. Tapi aku faham dalam sukan basikal dia tak macam tu. Kan kalau macam sekolah kan. Okay. Kau wakil sekolah, lepas tu kau wakil MSSD lah daerah, lepas tu barulah kau pergi state, lepas tu state akan pergi Sukma. Lepas tu Sukma akan masuk ke wakil negara lah kan. Kalau kau dipanggil. So macam industri basikal dia tak bergerak macam tu sebab mana ada sekolah yang buat zone MSN ke yang untuk basikal. So macam kau cakap tadi kau start 13 tahun kau mewakili Terengganu. So macam mana kau bermula tu? Maknanya macam siapa yang select kau, siapa yang ambil kau, macam yelah macam kau duduk Terengganu. Lepas tu terfikir pula kau nak beli basikal apa bagai semua kan. Sebab aku yang duduk KL pun tak terdedarkan industri basikal sebab tak pernah terfikir pun yang sebenarnya umur 13 tahun kau boleh naik road bike. Okay. Ramai tak tahu cerita ni. Kalau dulu kat kampung selalu saya macam budak-budak selalu race kampung basikal kecil tu. Okay, saya selalu race kat taman tu selalu menang. Kecil-kecil tapi dah, tapi lumba kawan-kawan lah. Okay, lepas tu selalu pinjam basikal orang. Kebetulan masa tu nak beli basikal baru. Okay, kebetulan nak beli basikal baru. Kawan saya kebetulan masuk dalam taman saya sesat. Dia kayu basikal. Jadi dia sesat tu kebetulan jumpa kawan lama, taman lama lah sebelum ni. Lepas tu masa tu dia kayu basikal dah. Kayu basikal racing kan road bike. Road bike lah. Saya basikal biasa, orang panggil basikal kecil, basikal mini tu. Basikal Jipang lah. Basikal nyamuk kalau Terengganu tu. Yeah. So saya race. Lepas tu masa tu kebetulan memang nak beli basikal. Mama nak beli basikal masa tu. Masa tu dia tersesat. Masa dia tanya nak jalan nak keluar balik jalan besar. Jadi saya pun tanya, basikal ni beli berapa ribu ni? Masa tu dia tengah training Terengganu punya team. Oh, dia tengah training? Ya, dia pun baru kayu juga. Tu dia tersesat, dia mungkin putus ke apa ke, dia tertinggal ke apa, dia tersesat masuk dalam taman saya tu. Dia cakap masa tu harga 300 lebih, 300.5 rasanya. Saya ingat kan 3,000, 4,000 lah. Basikal racing 2000, zaman tu 2006 masa saya, 2006, 2005 macam tu lah. Lepas tu balik rumah saya tu cakap, Mama ada basikal racing. Tak, masa tu saya fikir kalau aku pakai basikal ni mesti aku champion kat kampung ni. Orang bukti aku. Ini betul bang, ini dia. Ramai tak tahu. Ayah saya kayu. Sebelum, tapi bukan sebab datang pada ayah. Oh, ayah kau kayu? Kayu. Level mana? State lah. Oh, state? Ya. Yeah. Oh, tapi bukan melalui ayah pun. Ayah masa tu tak bagi sangat pun kayu. Oh, okay. Jadi masa tu saya fikir kalau aku beli basikal ni mesti aku champion kat kampung ni. Balik tu aku cakap memang nak beli basikal baru dah masa tu. So 300.5. Lepas tu aku pergi kedai Cik Deng. Oh, Masbat, ya. Kedai Cik Deng. Masa tu dia je ada kedai basikal racing kat Cik Deng tu sekarang ni adalah COO untuk TSG, Cycling Team. Oh, kedai Cik Deng lah. Ya. Dan saya tanya dia pun cakap kedai Cik Deng, Masbat masa tu nama kedai dia lah. Sekarang pun masih lagi Masbat. So terus pergi beli. Kebetulan Ko Hussein bawa balik training, bawa budak-budak petang-petang balik training punya Terengganu punya state, Terengganu punya training atlet lah semua. Masa tu coach dah jadi coach dah. Dah jadi coach. Oh. Jadi ayah kan dulu kayu. Jadi dia kenal mama semua dengan ayah semua. Oh. Kebetulan bawa keluar tu dia orang bawa balik training. Ha. Lepas tu cakap tu saya pun tegur mak saya, mama. Cakap dah beli basikal tu marilah ikut training. Basikal dah ada. Macam tu je? Ya, bermula situlah saya ikut training. Oh. Tapi saya antara yang ikut teknologi basikal zaman sekarang kan. Saya antara basikal dulu pakai speed dekat tu. Dekat frame tu. Yang kat depan tu kan? Basikal tu 300 Lepas Victor rasa nama brand tu lupa. Kira lepas kau dah join dengan kira ikut training tu, kau terus ikut training je lah? Tak ikut masa tu hari Khamis saya beli rasanya. Hari Jumaat tu diorang easy je dekat Terengganu. Hari Sabtu diorang nak pergi 120 kilo.
Kita dengar macam nak pergi 120 kilo. Pergi masa tu nak pergi Ratau Abang macam tu lah. Daripada Terengganu pergi balik 120. Masa tu umur 12. Jadi semangat nak pergi. Esok nak pergi jauh ni sebenarnya. Okey, pagi tu malam tu dah prepare semua nak pergi kayu esok ni. Pergi-pergi tengah kayu tu adalah 9 kilo kot. Usia suruh patah balik. Kau pergi balik. Abang dengar mula-mula saya ingat, ush, apa pula alau aku balik kan. Tapi bila lama-lama kita dah lama kayu, dia ada step dia bang. Dia tak turun pergi jauh, faham tak? Oh. Yeah. Faham tak konsep Faham, dia? faham. Kalau orang baru sekarang beli basikal, esok kawan ajak pergi 1 kilo, terus pergi ikut. Lepas tu apa jadi? Terbongkang lah berjalan. Tak pun panggil Grab lah. Ya, awal-awal dulu kita macam, apa bagi aku suruh balik Oh, dia kan. ni memang kau main sampai Ya, first ride 9 kilo saya 18 kilo je. 18 kilo. Oh, jom Ya. pergi 9 kilo, balik 9 kilo. 18 Tapi kilo. pagi tu memang semangat nak pergi 120. Tak, faham? kau pun tak beragak daripada champion taman. Ya. Basikal racing kot lah. Memang tak sadar diri. Champion. Tapi benda tu belajar matang. Okay. So sekarang nak start kayu balik pun start benda macam tu. Walaupun lama, walaupun kita dah base yang basic kita je. faham. So kau start kayu 9 kilo, untuk berapa lama kau kayu? Masa tu rumah ambil juga kayu, ada hari kayu tak ke sekolah kan. Tapi tak lama jugalah masa balik sekolah petang pergi training lah. Oh, petang. Tapi masih stay dalam 20 kilo, 30 kilo macam tu lah. Sebab diorang petang training 30 kilo lah. Cuma hari Sabtu tu cuti lah. Hari Minggu. Jadi diorang nak pergi jauh kebetulan. Oh, Jumaat Sabtu lah diorang pergi jauh kan? Hari Sabtu saja. Sabtu saja. Jumaat easy. Semayang Jumaat lah. Oh, Terengganu yelah. Mana Jumaat boleh Sabtu. jauh. Sebab confused pasal Terengganu kan Jumaat cuti kan? Ya, jadi basic dia jangan rushing. Jangan rushing kan? Trust the process. Ya, So betul. bila kau dah start kayu bila kau dah start training untuk, kiranya secara tak langsung kau dah start training dengan State Terengganu lah. Ya, betul. Sebab dia tak ada sekolah. Dia betul kalau lah. basikal ni dia direct persatuan tu. Ya. Betul lah tu yang banyak persatuan akan ambil sekolah Ya. sebagai macam program angkat lah. Sekarang baru nampak macam ada TID, dulu tak ada lah. Oh. Dulu saya tak tahu lah. Tapi saya tu kebetulan. Kali ikutkan sejarah dia memang saya nak beli basikal, nak lumba kat kampung je. Ini betul lah. Sebab selalu pinjam basikal orang tapi menang lah. Oh, Jadi kau kebetulan. jadi joki je lah. Ya, lebih kurang macam tu. Tapi bila saya tengok kawan saya pakai tu, aku lah pakai mesti aku menang lah, champion. Tak ada orang boleh potong aku. Basikal racing. Tak ada orang pakai. Sekali saya terjebak masuk. Tapi bukan ayah pun kayu, tapi bukan asal bukan daripada ayah. Okay. Tapi lepas tu lama-lama dia orang support lah. Memang ada Kiranya full lah. family kau dalam background sukan jugalah. Suka. Tapi bukan kayu memang nak main basikal pun sebenarnya. Okay. Cuma kebetulan. So lepas kau kayu tu, berapa lama kau ambil masa untuk kau mewakili negeri Terengganu? Yelah macam Setahun lah. Sebab dia ada, dulu race ada kategori 13 dan 14 tahun. 15 dan 16. 17, 18, 19 kat atas lah. Dia tak ada under 23 semua. Tak ada macam sekarang lah. Oh, dulu dia memang setiap segmen tu dia pecah-pecah kan? Pecah. Jadi umur 13 baru boleh start race. So ada kategori yang umur 13 dan 14. Nanti umur 14 tu lumba dengan 13 macam tu lah. Oh, jadi dia tak So daripada situ macam MSM punya coach semua dia tengok performa kat situ. So first race saya 2 silver 1 brown lah. Masa first race tu race apa? Race macam remaja lah, dekat Negeri Sembilan. Negeri Sembilan? Ya, tapi masa tu dah tukar basikal semua. Masa tu coach saya dah bagi basikal lain kan. Dah proper lah. Proper sikit lah, ada shifter. Dia macam dulu kan okay, macam yelah macam aku yang baru get into the sukan, apa yang aku tahu bila race ni GCM. Kan kalau track ada yang YSD. Lepas tu macam dulu race apa yang ada tu? Race Sport SA. Sports. Ya, Sport SA. Lepas tu pembangunan remaja lah untuk basikal. Owner remaja Ya. lah. Itu kira bawah PKBM lah. Bawah MSN. Bawah MSN. Ya. Memang MSN buat untuk pembangunan remaja. Ya, betul. Semua race bawah MSN. So satu lagi diorang ada camp. Camp sukan. Semua sukan akan masuk camp. Situ pun diorang akan select juga, tengok kita punya disiplin semua lah. Okay. Ya, kat situ. So kau pergi, So kalau ikutkan zaman saya tu banyak selection lah, nak wakil Malaysia. masa zaman tu memang sedang mencari bakat-bakat baru lah. Ya. Dan nak wakil Malaysia, kata nak sarung jersey tu bukan senang. Sarung jersey Malaysia tak boleh pakai macam pergi training, tak ada. Jersey Malaysia ni pakai untuk race saja. Habis dia pulang balik. Oh, title nak pakai jersey Malaysia. Sekarang banyak jual jersey Malaysia. Itu zaman saya lalui memang dari awal. Siapa ada tu memang kena pergi baik dengan senior lah. Senior bagi lah. Tak semua orang ada pegang jersey Malaysia. Yang tu aku setuju. Sebab bila aku lalu kat highway, kadang-kadang bila dia nampak orang pakai jersey Malaysia, bini aku cakap, kita pergi sikit tengok siapa. Dia pusing. Oh, tak kenal. Dia ingat asal tim Malaysia ni dia kenal sebab dia ingat itu rider Malaysia. Ya, sekarang dulu susah Sekarang nak tengok. semua orang boleh pakai kan. Ya. Sebab jadi betul lah, itu tujuan komersial lah. Cuma dia takkan sama dengan jersey yang dipakai sebetul-betulnya. Sebab yang korang beli tu bukannya spesifikasi yang tinggi,
macam rider Malaysia pakai lah. Bukan senang nak bawa nama Malaysia lah. Kita nak jaga nama Malaysia, pergi race ke apa. Sekarang banyak orang cakap saya mewakili Malaysia. Oh, gitu ya. Saya Kita aku no komen lah. nak wakil tu banyak selection lah. So masa kau kat serantau tu, kau start daripada umur 15 sampai 17 lah. Ya, umur 15 dah 16 tahun. 16. So Kat masa situ, start siapa coach kau yang kat sana? Sebab yelah aku tak kenal lah coach-coach yang zaman tu kan. Zaman tu first coach saya Wak Mazih. Sekarang coach Selangor lah. Wak. Oh dah lama ke lah. Ya, dah lama lah, 2018. So masa tu kau kat serantau Ipoh. Serata Ipoh. Sebab serantau dia ada kat Penang juga kan. Serata dia ada Serata Penang dan Serata Ipoh lah. So serantau ni dia macam program macam mana masa tu? Kalau serantau ni dia sebelum kita nak ke pelapis kebangsaan. So setengah atlet, setengah rider atau atlet memang akan dia tengok selection dapat mana. Kebetulan saya memang dapat di Serata Ipoh. So atlet dia orang select masa dekat race yang remaja tu semua. So diorang masa tu tak silap saya serantau tu baru ditubuhkan program tu. Okey. Okay. So bawa macam budak bawa yang kategori bawah 16 ni kebanyakan dapat pergi Serantau Ipoh lah untuk program track. Dan selalunya track mau lebih kepada track. Okay. So maknanya kau pergi untuk track. Yelah sebab tadi kau cakap kan first race kau dekat road kan. Ya. Yang first race kau naik dengan Terengganu. Ya. Tapi bila kau pergi ke serantau, kau dipilih untuk pergi track. Tapi di Terengganu pun ada masih lumba track. Road dan track sekali. Okey. Kejuaraan track pun kita pergi juga. Maknanya kau So dia tengok performa kat situ lah, pencapaian atlet kat situ. Lepas pada track tu, lepas pada tu dia orang lepas pada race ataupun lepas pada race tu dia ada program lagi, camp bakat. Bawa program MSN. So macam saya terpilih juga untuk ke camp tu. Bukan saya, semua atlet lah. Terpilih ikut camp tu, so orang akan tengok kat situ kita punya performa lagi. So selection pun melalui kat situ juga. So lepas tu kau pergi serantau. Lepas serantau baru kau pergi ke Pelapis kebangsaan. pelapis kebangsaan. Masa tu dah duduk kat MSN lah. Duduk sekolah sukan Bukit Jalil. Kira MSN lah kan? Kau punya bilik dekat MSN. Bukan, saya punya bilik dekat sekolah sukan. Sekolah sukan, asrama. Ya. So macam tu, masa kau dah masuk mewakili pelapis kebangsaan kan, macam mana dia punya naik turun kat situ? Sebab yelah, sebab masa tu dah different level lah kan. Macam masa serantau kau okey lagi, kau macam baru dianggap macam pelapis. So bila kau dah pergi ke Bukit Jalil, kau dah dianggap masa kat serantau kau macam pencarian bakat lah. So bila kau pergi ke Bukit Jalil, yelah kau dah masuk sekolah Bukit Jalil. Masa zaman aku pun sebelum tu dah kira power lah. Kira ni semua bakal-bakal mewakili negara lah. So macam mana up and downs kau dekat sekolah tu lah dengan pindah daripada Terengganu pergi ke Ipoh, lepas tu kau pergi ke sekolah sukan Bukit Jalil. Kira paling prestige lah. Kalau sekolah sukan pun kat Malaysia paling prestige still sekolah sukan Bukit Jalil kan. So macam mana masa tu kau kat sana? Ya, nak wakili Malaysia lagi, pelapis lagi. Kalau zaman tu memang go setiap rider nak pergi Bukit Jalil. So peluang banyak lagi lah. Race, equipment, makan semua kan. Memang semua full memang disiapkan. So setiap rider memang saya ataupun semua lah memang impian memang nak pergi wakil Malaysia atau nak pergi MSN lah macam tu. Jadi semua orang memang tunjuk yang terbaik. Dekat Ipoh ke, dekat camp bakat ke, dekat race ke. So setiap race memang kita berlawan secara sihat lah. Semua rider. Dan semua orang, bukan semua yang dapat peluang untuk pergi sekolah sukan Bukit Jalil. So saya antara yang terakhir lah pergi sekolah sukan. Lepas tu dah tak ada lah untuk atlet basikal di sekolah sukan Bukit Jalil. Tak silap saya best last kot sekolah. Sebab dia sekolah dengan MSN dia tak sama. Sekolah di program lain, MSN program lain. Saya program kat MSN tapi sekolah dekat Bukit Jalil. Sekarang dah tak ada dah. Sekarang siapa yang bawa program MSN dah sekolah kat luar. So saya sempat merasa kat sekolah Bukit Jalil. Betul lah, sekarang kalau sekolah kat Sri Petaling kan? Ya, sekolah luar. Sekolah luar. So saya antara best last yang dapat sekolah Bukit Jalil. Okay. So training lagi hard, race lagi hard. Tapi equipment semua cukup lah kat sana lah. Untuk race lah. Masa tu umur baru 17. 17. Masa tu nak dekat SPM lah. Ya. So bila kau dah mewakili pelapis kebangsaan, tu pelapis kebangsaan kan? Ya, pelapis kebangsaan. So Belum elite lagi. Belum elite lagi? Belum. Macam mana dari segi race tu? Sebab yelah orang tak faham. Macam bila orang tengok kan, elite kan, macam orang tengok Azizul. Biasanya orang akan nampak Azizul ataupun kita nampak rider Malaysia lah yang road kan, akan pergi race sana, race luar.
Jadi masa kau dekat pelapis kebangsaan tu, apa experience kau dari segi macam race kat luar ke, luar negara ke, luar negeri ke? Macam mana kau rasa masa tu? Dia lebih berdikari bang. Kita lebih berdikari, faham tak? Kita macam lebih berdikari lah, kena pandai semua, kena buat sendiri. Start training semua, training awal. Kalau start pelapis kebangsaan, training dah pukul 7 dah start training. Kelas pukul 9.30. So dapat 2 jam kat situ. Dapat 2 jam kat situ, balik pergi kelas. Kelas petang training lagi. Malam prep. Ada kelas malam lah kat sekolah. So tough kat situ lah. Tapi kena konsisten untuk performance juga lah. So sebab next macam 18-19 dah start untuk selection pergi elite dah. So race hard bang, training hard sikit lah. Training hard, preparation race. So lepas tu banyak, kiranya lepas habis dekat Bukit Jalil tu banyak training, lepas tu baru select pergi elite. Pergi elite. So macam mana proses tu? Masa tu kau tahu yang kau layak pergi elite. Lepas tu masa tu kau dah kira training untuk SEA Games lah ke belum lagi? Belum lagi, segala panjang lagi. Panjang lagi? Panjang lagi. Oh, panjang cerita ni macam ni je. Panjang. So macam mana yang proses kau masuk elite tu? Elite kita ada selection lagi. Tu cakap zaman saya banyak selection bang nak pergi ke elite. Bukan mudah. Nak wakil Malaysia tu bukan mudah. Sampailah SEA Games 2019 saya masih selection lagi. Faham tak? Tak macam sekarang. Faham? Sekarang kebanyakan rider ada team lah. So diorang dah start collect. Zaman saya banyak selection. Kalau tak lepas macam nak buat time apa tak lepas, tak boleh masuk ke elite. Macam mana kau dipilih dan apa sebab kau dipilih masuk elite tu? Training lah. Training buat selection malah lepas. Pergi test semua. Selection Sesama sendiri. Sesama yang pelapis tu? Ya betul. Masa tu pelapis ada berapa banyak? 12 orang, 10 orang. Yang akan dipilih? Tapi masa zaman saya nak pergi elite tu, dah tak ramai dah. Tinggal 7-8 orang je. Faham tak? Oh, dia punya proses tu. Ya. Dia buang sikit. Kalau nak cerita, dia buat memang panjang. Memang tu cakap sekarang dengan dulu memang different kan. Okay. Zaman saya banyak selection. Nak pergi pelapis kebangsaan, selection lagi. Buat timing kat track. Nak pergi elite berapa kali test, 2 kali 3 kali test. Baru dapat pergi elite. Belum wakil Malaysia lagi. Dia dah banyak lah. Dia dah banyak lah. Race tu biasa, dia memang banyak. So masa Tapi kalau race kau menang, belum tentu kau boleh pergi elite. Diorang ada KPI nak macam nak buat tipe suit, track tipe suit. Okay, diorang nak timing macam ni. Masa tu bawa 430, 425. Kalau dapat buat 425, masa tu dah laju lah. Kalau siapa buat 425 masa tu. Kalau tak dapat 426 pun diorang tak nak. Walaupun dah benar race banyak-banyak. Tapi tim pursuit kan tim kan. Jadi macam mana dia select tu? 4-4 tak dapat. Ya. 4-4 tak dapat? Tak dapat. Tapi tak dapat bukan balik terus lah. Training lagi lah. Untuk dapat allowance. Untuk dapat kontrak untuk next year. Oh, Maksudnya dalam setahun tu ada testing yang siapa dapat. Kira kau fighting for untuk the good time untuk kau continue tahun depan je. Yes. Belum wakil Malaysia lagi? Belum SEA Games, belum apa Commonwealth tak ada lah. Lagi Nak duduk kat dalam MSN tu. Nak berkayuh, nak cari makan, nak allowance. Nak kayuh lah, nak kayuh. So dari segi race tu macam mana? Siapa yang macam kan pelapis kebangsaan, berapa banyak race kau Dia bukan kira menang race boleh masuk elite, tak ada. Ya, tak. Masa tu zaman kau jadi pelapis kebangsaan, berapa banyak race kau pergi dan macam mana MSN susun kau punya jadual? Kalau masa pelapis kebangsaan tu juni lagi tak banyak local race lah. Luar tak banyak lagi. Bila dah masuk elite tu banyak race luar. Pergi training kat luar macam tu. Kau masuk elite masa umur kau? Saya masuk elite umur 21 lah. Ui, Ya. 17, 18, 19, 4 tahun jugalah. Ya. Race elite. Tapi program tu bukan program elite. Yelah, faham. Yeah. Kau pergi race macam, dia kira macam bak kata orang, gaji, pergi pangkat tinggi ni. Tapi sebenarnya gaji masih... Ya, betul. Macam tu lah. Gaji tak naik. Gaji masih pelapis. Race menang elite. Tapi diorang ada KPI. Kat MSA tu ada KPI. Dia orang nak KPI tu. Okay. So masa dulu time, kau memang difokuskan untuk track? Ya. Kalau ikutkan program MSN ni memang program track. Dan saya memang daripada awal pun dulu junior pun lumba track juga. So diorang tengok situ boleh kayu track lah. So diorang panggil lah pergi program dulu. So mungkin kau boleh cerita kan macam mana journey kau di set upkan team track kau tu yang kat SEA Games yang kau dapat silver tu. Macam yalah, maybe kau boleh ceritakan secara ringkas kan macam mana set up team tu, siapa diselect, siapa tak select, lepas tu siapa team kau. Yelah, sekarang dah tahun 2026, orang mungkin kenal Nabil Lee, orang tak tahu siapa lagi 3 orang kan. Saya rasa orang tak, bila orang cakap oh iya ke kan, orang tak tahu pun kan. So mungkin kau boleh cerita macam mana team tu di set up, siapa the coach kau masa tu, dan the progress kau training macam mana sampai kau orang boleh menang silver lah.
Okay, kalau ikutkan memang kita orang select lah. Select siapa dah dapat program elite tu. Bila dah dapat, kita orang dah confirm dalam untuk ke SEA Games lah. Tapi dalam program SEA Games tu, dia orang masih tengok lagi rider kat situ. Masih lagi select. Siapa rider masa tu? Saya ada kawan kalau ikutkan best saya tu, saya seorang je tinggal yang kayu lagi. Semua dah tak ada dah. Semua tak kayu dah. Habis lagi 3 tu siapa? Fakhruddin Daud, Bancik. Wanji. Farid Rusli, Ayik. Hamdan Hamidung. Malik Macron ada kat situ. Imam Fidauh. Aiman Zarif lah. Masa Aiman junior saya lagi lah. Oh. Ya, Malik Macron tu yang Yang pelakon. pelakon tu kan? Ya. Mamat Best saya sebenarnya. Kalau orang tengok cerita Ahyan tu, ya. itulah Malik Macron. Malik Macron. Dia ilmu basikal sebenarnya. Ya, dia best saya. Oh, dia best kau. Ya. Tapi kalau ikutkan betul-betul bayar saya ni, memang saya tinggal saya. Seorang masih lagi berkayu. Yang masih Yang lain ada jadi coal, berniaga, buat kerja lain. So macam mana dia orang set up tu? Kau boleh cerita tak cara macam mana set up training sampailah korang menang silver? Tapi kalau bila dah masuk elite, dia banyak pergi training luar, pergi Melbourne. Ha. Lepas tu dia start pergi tour. Dulu tour banyak, tour race. Sekarang dah kurang lah. So preparation pergi race. Lepas start tu banyak race. Dan bila dah masuk elite, dia ada satu bajet. Elite punya atlet lah. Jadi selalu pergi race lah. Pergi race sampai ke SEA Games. Masa race tu Bila dah masuk elite, bila dah qualify buat time tu, semua dah masuk elite dah. Mana semua lepas masuk elite. Empat Tapi tu? ya. Dia semua 4, 5, 6, 7 orang lah. Tapi dia macam satu team 7 orang. Tapi buat time 4 orang je. So kalau 4 orang lepas, semua lepas lah. So yang 4 orang tu siapa? Kau? Saya, Fakhruddin, Farid Rusli, Ayik. Lepas tu Malik Macron. Tapi tak sempat sampai ke SEA Games kak. Diorang dah berhenti dulu. Oh, Ya. Ya, Aik tak sempat sampai SEA Games Tak. Lepas tu ganti pula dengan Awi Azman. Okey. Start tu dah tak ada selection dah. Faham tak? Oh, maknanya yang Bajet dah tak ada ke tak tahulah. Yang first layer tu Ya, selection dulu. selection dulu, tapi tim ni tak sampai. Sampai ke SEA Games tak sampai SEA Games. Datang orang lain ganti. Mana tengok kat, dia tengok Awi kat kejohanan. Bila dah okey macam contoh budak ni. Oh dia kaya jom datang MSN training. Macam tu je. Sekarang masa zaman tu lah. Perform sikit. Kalau zaman saya tak ada. Awal-awal dulu pergi. Kadang ada proses dia pergi pelapis rantau. Lepas tu baru pergi pelapis kebangsaan. Lepas tu testing lagi. Buat selection lagi. Buat time lagi. So bila kau dah masuk Last saya 2015-16 dah start ada macam tu. Mana kalau perform sikit okey kayu, pergi MSN tu. mungkin sebab Tapi kat MSN tak masuk program lagi lah. Pergi datang attachment dulu lah. ya attachment. Attachment dulu. That's the words lah. Mungkin bajet ke tak tahu. Lepas tu sekarang dah tak ada dah program tu. Program pelapis rantau semua dah tak ada dah. Tak ada dah kan? Tak ada. Sekarang dia terus pelapis kebangsaan dengan Elite. kebangsaan. Elite. So masa kau start mewakili Malaysia tu, walaupun nama kau title masih pelapis kebangsaan, tapi dah masuk elite. Macam tu, masa tu race banyak road ke track? Dua-dua lah. Banyak. Kau mungkin berceritakan aku race yang apa paling best kau pernah pergi kat overseas ke apa? Kalau paling best Australia. Kenapa Dia banyak carnival. Dia local race tapi lumba dengan pro. Kan pro rider kan ramai dari Australia. So kalau creek semua diorang macam hujung tahun kan macam sama lah. So pro balik ke Australia dekat Melbourne. Kita orang punya base dulu kat Melbourne memang ada base lama kat diorang sebelum masa zaman Azizu lagi. So kalau siapa mana go satu lagi nak pergi training Melbourne. Mana nak improve diri pergi training Melbourne. So kat Melbourne banyak race lah. Kalau setiap hari race lah. Setiap? Ya. Tak ada cuti lah sebab training camp sebulan je, sebulan 2 bulan. Jadi macam pagi tu lagi tough, pagi pergi gym, tengah hari track, malam lumba, petang lumba. Lepas tu esok repeat Lumba tu lumba creek lah, banyak lumba creek. Pagi gym pukul 6. Lepas tu balik makan-makan rehat ajap, pukul 1 tengah hari pergi track. Sampai pukul 4 petang. 4 petang pukul 5, pukul 6 lumba pula. So dia balance lah kau training road dengan track. Sebab kita training camp memang hard lah. So So kalau kat Australia bayar banyak lah. Race menang pun banyak, duit pun banyak. Lepas tu hujung tahun ada apa? Ada boxing day. Boxing day bukan shopping ke? Shopping dah duit. Oh. Tapi kita boleh lumba dengan pro lah. Kita boleh tahu gap kita jauh beza mana lah. Okay. Kalau kat Melbourne best lah. Melbourne ada training race sekali. Kalau macam training camp Thailand tu kita training je, tak ada race. So dapat laung, dapat duit lumba, dapat shopping. Itu masa kau dah jadi pelapis kebangsaan lah. Pelapis masa tu dah elite lah. Ada elite lah. So masa yang start journey kau untuk SEA Games tu, yang kau menang medal list tu?
Saya endurance rider, track endurance. Ha. So memang saya dah letak dekat Omni punya race. Sebab tim pesut dah ada orang lain dah. Start pada lepas tu dah tak ada selection lah salah satu tu. Mana yang diorang dah pecah dah bagi lah. Okay, Nabil, Omni dengan Awi. Memang fokus kat situ je lah. So yang lain tu, Amdal yang lain tu pergi dekat tim pesut. Sebab sebelum tu ada junior lagi, diorang dah terus masuk elite lah. Faham? Tapi diorang pun ada selection diorang juga, ada buat time juga. Tapi daripada asal usul yang saya buat tu dah berapa orang je tinggal? 3, saya, Hamdan, tak silap saya. Saya dengan Hamdan je rasanya. Yang lain Aiman Zahri tu datang kemudian macam tu lah. Datang kemudian. Lepas tu kau masuk. Dia dah junior lah, tapi diorang perform juga lah. So masa kau dah wakil Malaysia tu, yang SEA Games tu, siapa coach kau masa tu? Saya last kali Anizam Basri lah, untuk track. Anizam Basri? Ya. Oh. Saya ramai korang. Coach saya 7-8 orang kot sebelum tu. Masa selection nak masuk elite tu, coach saya Graham Sears, Australia. Okay. Ya. Lepas pada pelapis kepasang, Cikgu Sohok. Oh, Cikgu Sohok. Ya. Banyak juga lah. Banyak coach saya. Lepas Cikgu Sohok, ada lagi coach. Coach part time pun ada. Berguru ramai. So lepas itu dah cerita habis lah. Kau dah habis track kau kan. So masa tu umur kau 21. So lepas track tu, macam mana kau boleh start pergi ke road cycling? Mungkin kau boleh ceritakan sikit journey dia pula. Kalau track endurance memang dia sekali dengan road bang. Sebab kita training sekali, sebab kita naik endurance lah dengan road. Jadi habis 2017 tu, saya dapat offer dengan Foka Team. Jadi saya kena duduk luar, habis kontrak dengan MSN, dia tak boleh sekali macam tu. Jadi bila dah keluar, 1 tahun je team tu. So 2018, 2019 saya start bergerak solo sendiri. Tak ada mana-mana team, training sendiri, semua sendiri lah. Jadi nak wakil SEA Games pun kena pergi selection lagi. Tapi masih tak ada coach, memang semua sendiri. Tapi pergi selection, alhamdulillah lepas. Masa bila? 2019 saya wakil SEA Games ni. Untuk sukat? SEA Games Filipina. Filipin? Ya. Kau dipanggil oleh tim Malaysia? Pergi selection. Pergi selection? Ya. Selection national champ. Top 6 diorang meeting pergi SEA Games. Saya top 3. Andy Fraser. Dapat. So macam mana journey kau masa tu, sebab kau train sendiri, funded sendiri, tapi kau wakil Malaysia? Okay, bila saya umur 15 dah start keluar bang. Dah start berdikari lah. Jadi benda yang saya belajar tu kita simpan. Faham tak? Jangan benda yang orang cakap tu kita buat dono je. So training semua saya boleh dah pandai bergerak sendiri. Jadi nak kayu atas jalan semua dah pandai. Kita tahu nak kayu SOP atas jalan semua. Dah umur sebab tu kan nak berguru, kena cari orang yang nak berguru, nak kayu ni kena cari orang yang betul, yang tahu SOP atas jalan, nak kayu, nak training sendiri. Sebab tu saya training sendiri. Okay, satu lagi lupa nak cakap. 2013 saya dapat scholarship training WCC Switzerland, World Cycling Center. Saya dapat kat situ saya belajar bila dah masuk World Cycle Center ni, semua kau kena buat sendiri. So training dia orang hantar email pagi. Faham tak? Training hantar email. So semua kena training sendiri. Start tu kita dah start belajar. Jadi bila macam 2000 lepas pada tak ada team tu, nak pergi untuk selection pula, saya memang dah boleh training sendiri. So saya dah tahu nak buat apa, faham? Bila kita dah lama, kita dah praktik, kita dah tahu apa yang kurang, apa yang ni. Tapi kita stay ni coach juga lah, untuk support lah macam tu. So semua saya buat sendiri lah, sebab passion lah. Saya family support semua. Saya ada kawan-kawan alhamdulillah. So maknanya tak ada lah, tak ada. Yang SEA Games tu kau train sendiri, train lepas sendiri. tu kau pergi race yang JCM buat. Bukan race national champ. National champ buat. Lepas tu yang top 6 akan wakil Malaysia. So kau dapat nombor 3 lah. Saya bukan climber, saya training siapa boleh naik bukit. Untuk daya makan untuk dapat pergi SEA Games lah. Untuk road kau consider sebagai apa? All-rounder lah. All-rounder lah. Apa tugas all-rounder sebenarnya? Dia kena standby semua benda bang. Breakaway ke, spurring ke, attack setakat 20 orang, 30 orang boleh spurring lagi lah. Climb pun kena standby. Faham tak? All-rounder ni boleh hidup, letak mana-mana boleh hidup. Sebab tu masih hidup sekarang. Kenapa boleh hidup? Saya all-rounder bang. Ini betul. Sebab kan nak race apa, boleh, semua boleh. Saya boleh pergi mana-mana race. Aku ada buat sikit kajian pasal kau. Betul kau kata kau join Forka, tapi sebelum tu kau ada join juga satu team yang MSN create.
Oh itu memang program itu sponsor lah NSC tu. Tapi still bawa program MSN lah. Kau masa tu kau ada masa NSC tu kau masuk tak? Two way. Kau cerita kasi NSC ni apa? Masa tu LTDL kau naik tak ada NSC? Okay, nak masuk TDL kena register tak silap saya kena register T-Conti. Ya, T-Conti baru dapat slot tu. Betul. Jadi kebetulan memang NSC tu two way tu Bos Rosyam. Thank you boss. Full TDL tu. Kau tak masuk tak dapat nak select pergi national untuk tu sebab bawa program MSN lah. Oh. Jadi Bos Rosyam tu sponsor MSN untuk register konti. Bos Rosyam tu sponsor MSN? Ya. Yeah. Okay. Untuk register konti coordinator team. Jadi dapat slot pergi TDL sebab kita Malaysia lah. Masa siapa team kau? Teammate kau? Saya Ni Azwar, Zawawi. Ni lah. Ni tak ingat kena check balik lah. Ai. Ayi, lepas tu Muazzam. Ada. Awi rasa ada dah masa tu. Lupa ingat Berapa tu? Amir Mustafa. Coach tu, kau Amir. Coach kau Amir tak awal. Masa rambut. Ya. Ya. Itu masa tu berapa tahun? Berapa Kalau ikut LTDL? quantity saya 2 lah, 2 3. Lepas tu kau naik ni lah. Naik NSC lah kita panggil. Berapa kali kau naik? Dengan two way tu 2 kali dengan MSI. 2015 2016. Untuk LTDL? Ya. So bila kau dah pernah pergi race kat overseas, kau dah pernah race dengan rider overseas, dan kau pernah tengok sendiri macam mana pro team, sebab kau sendiri bila kau join LTDL, kau banyak join tour-tour yang dekat overseas kan. Apa perbezaan besar kau nampak di antara rider kita dengan rider overseas untuk road? Sebab yelah kan macam bila dekat track kita ada Pojo sebagai sandaran, so kita boleh kata level dia lagi tinggi daripada sebahagian rider track yang ada. Tapi untuk road ni kita macam mencari-cari, kita tak ada macam satu pelapis macam Datuk Azizul kan. So apa kau nampak perbezaan besar dalam road ni comparekan dengan European punya team lah, macam Pro Conti ke, tak kisahlah macam mana kan. Kalau tanya saya lah, quality race bang. Diorang memang jaga laju bang, quality race. So selalu race, lepas tu diorang, tak silap saya masa tu kalau Europe punya style, kalau breakaway depan tu tak boleh lebih 4 minit. Kalau lebih 4 minit dia suruh semua belakang berhenti balik. Sebab tu race laju. Saya tak faham macam mana. Okay, quality race kena support race. Okay, kalau macam Australia, kalau pro datang diorang support. Kalau sama kat Europe pun, kita kalau pro masuk, pro masuk pula, tak boleh ni. Diorang tak fight. Faham tak? Tak mau fight. Kalau kat luar, kadang-kadang orang biasa boleh menang juga pro. Diorang race tu quality race. Race laju, fight, semua fight. Tak kira pro ke tak pro. Kalau kat sini race, kalau pro dah gerak jump breakaway 2-3-4 orang, belakang dah tak nak kejar. Kalau kat Europe, diorang kejar siapa dapat. Oh tu yang tadi kalau 4 minit tak ada siapa kejar tu? Diorang organizer suruh berhenti semua. Semua? Ya. Kecuali 4 orang tu lah. lah. Jangan kali 4 orang tu lah. 4 minit je dia bagi. So yang belakang kena kejar, jangan bagi. Tak boleh ada gate yang jauh lah. Kalau sini saya lumba national champ tu 12 minit. hilang lah. Hilang tu. Oh tu beza dia. Quality memang laju bang. Laju. Dan saya pergi training WCC tu bukan untuk menang, untuk kita belajar survive dalam grup. Crosswing. Coach tu kalau macam kita lumba tua kan, kita bagi macam map lah kertas tu. Sini feeding, sini spring. Kat sana tak ada. Sini kau kena duduk sebab crosswing dia tulis lah. Dan benda tu legit. Diorang check Google semua, angin ni datang kat kilometer ke berapa. Oh, the data is solid ah. Yes, data solid bang. Dan memang betul. Kilometer 71 ni be careful. Crosswing. Dan betul. Kena survive. Tapi memang laju lah. Race laju lah. Quality race. Tapi tadi bila kau cakap pasal race banyak tu kan. Kalau macam kat Malaysia ni, atau kita kata race banyak tapi diorang macam, faham tak? Dia orang tak nak fight. Kita pun nak kalau diorang fight dengan kita. Kalau pro ni. Kalau dulu sebelum ni pro datang ambil ke dia semua lah. Tak ada macam okay semangat nak lumba dengan pro. Faham tak? Kalau kat luar diorang lumba dengan diorang, kadang kalau pro datang diorang siap organizer, siap bayar lagi sebab datang event diorang. Faham tak? Boleh lagi bangga lah. Ya, lepas tu dah quality race tu ada. Dan saya memang lumba dengan pro pun kalau kat Australia semua. Masa apa? Jaiko tu lah, Great Ace semua tu. Dengan Simon Clark saya menang lumba. Nanti Google Simon Clark. Breakaway Simon Clark ah. Tapi kita boleh tengok dia relax, cara dia orang. Kita situ kita belajar. Diorang kayu, diorang speed macam mana, ting pro conti. Sebab sama kan diorang balik kan. Balik Australia semua diorang race, recruit tu. Dengan Glenn Share World Champ, saya pernah lupa.
Sekali. Sekali. Jadi kita banyak belajar kat situ bang. Quality race tu lain. Kalau kat sini kan pecah. Open, elite. Faham? Kalau elite tak boleh masuk open. Dia orang sekali je semua. Grade A dengan pro lah. Oh, kau hadap lah sebab Adab kau lah, tak kira lah orang biasa pun adab lah. Kalau kau dah naik macam B, kau dah naik A, kau tak boleh turun B dah. Kalau kat sini nak B. Tak mau improve lah benda tu lah. Sebab tu kalau tengok elite berapa kerak je, dia lah betul-betul. Kalau pergi luar, elite campur orang biasa. Kadang-kadang orang elite pun kena, macam pro pun kena dengan orang biasa. Yelah sebab every day is not our day, right? Ya. Dah macam tu. Quality race. So lepas kau dah join 4K dan kau kena survive sendiri. Ya. So lepas tu kau macam mana kau continue buatkan kau boleh masuk dalam LTDL lagi sebab kau LTDL 6 kali kan. Kalau kau ikutkan 4K dengan 2 T apa? MSC Micron apa? Nasi Macron lah. Baru 3 kali LTDL kan. So macam mana kau boleh maintain je lah sebab kau dah tak ada coach. Kau dah tak ada mewakili Ya. MSN. Elang pun tak ada. Elang pun tak ada kan. Dah Semua kata sendiri pelapis lah. lah. Dia tak dari tapis-tapis lah. Tak ada apa lah. So macam mana kau boleh maintain lagi untuk jadi 3 lagi LTDL? Passion lah. Lepas tu orang sekeliling support lah. Saya ramai kawan, family first lah. Lepas tu kawan pun ramai support. Sebab tu saya tak berhenti sampai sekarang. Bila saya berhenti lama, diorang mesti suruh kayu. So masa yang next LTDL lepas daripada yang 4K tu? Lepas 4K tu start saya dah kena training sendiri lah. Ha? So nak pergi wakil Malaysia kena selection lah. So SEA maknanya Games. 3 LTDL kau tu memang based on selection kau? Ya. Semua pergi selection dulu. Tapi baru lepas selection baru masuk training camp dengan national team. Tapi sebelum tu faham tak? Sebelum nak masuk TDI tu pergi selection dulu. Diorang buat time trial ke, dia bawa naik bukit ke. Tapi sebelum tu bila dah lepas selection tu baru pergi training camp dengan national team. Dan dalam training camp selection lagi. So dia pilih dalam 10 tapi dia ambil 7. Ya betul. Tapi sebelum tu memang training sendiri lah. Survive sendiri lah, memang survive sendiri. Just nak tahu kan apa mana tahu tiba-tiba aku nak try ke selection tahun depan kan. Apa dia punya kriteria? Nak kriteria. Ha. Betul saya tanya betul abang nak jangan ugut je ugut. Betul kan? Tanya saya berhenti kerja. Berhenti kerja. Berhenti kerja. Ini betul saya tanya macam mana nak tanya nak kuruhkan, nak perform, berhenti kerja. Sebab hari-hari kau kena kayu. Kena training satu hari seminggu sekali je cuti. Dan macam saya nak suruh kayu balik. Macam tu saya buat sekarang. Tapi sebelum macam saya cakap macam mana datang duit lah. Tapi sebelum ni race tu saya simpan duit lah. Dan duit ada lagi. Lepas tu review apa jok dapat lah. Lepas tu pergi race lah. Banyak pergi race cover balik duit. Di local race tu cover balik duit. Dan saya survive. So, masa kau wakil Malaysia lagi 3 kali wakil Malaysia tu kau memang fully Tak kerja. tak kayu. kerja dan fully athlete. Ada duit balance-balance gitu lah. Ada duit. Korek lah. Tapi kawan-kawan bagi. Ada orang bagi duit. Kawan-kawan support bang. Kawan-kawan saya support. Terima kasih. Dia kata Dia orang tahu lah siapa. Dia orang tahu siapa support saya. Oh, patut Joe senyum pun. Saya nak pergi SEA Games. Ha? Bukan. Kawan-kawan saya nak pergi SEA Games. Nak apa? Tak ada. Puli. Dia orang bagi puli dulu. Pakai. Memang saya memang kawan. Alhamdulillah. Saya berkawan elok dengan orang. Tu masa LTDL tu kau buat selection tu masa tu coach ni Usuk. Usuk Nasir lah. Usuk Nasir. Selection. Lepas. Berapa ramai masa tu rider yang ada Ramai. sebelum masuk dalam Camp. camp tu? Kan 20, 25 orang, 23 orang. Yang mana tim-tim pro tu, yang tak ada dalam nama tu, nanti pro, diorang tak register lagi. Dengan UCI. Diorang suruh pergi selection dulu TDI dengan tim Malaysia. Faham tak? Diorang nak kat tim lah diorang pun nak, dekat national pun diorang nak. Diorang nak pecah 2 rider macam tu. Oh, maknanya macam So nanti so masa tu TDI awal tahun. So diorang tak register lagi. Yang TDI yang nak masuk TDI untuk tim diorang register dulu. Yang balance tu tak nak buat apa, diorang campak pergi selection national. Kena. so dalam masa kasarnya zaman tu lah rider TSG dengan rider TSG tak ada tim lain lah, tim pro semua tu. Oh okey. Oh dia balance dia hantar pergi selection kat lawa. Walaupun diorang cukup training. sakit lah sebab kau sell support. Dia ada pro team tapi dia pergi select juga. Yang mana kena Nabil tahu siapa Nabil bang. Oji. Bukan, dia tahu saya training. Bukan kalau orang tengok saya training sekarang, bukan macam orang cakap, oh sekarang baru nak training gila-gila. Tak, saya dah sebelum ni dah memang gila training. Dan saya berhenti pun saya memang enjoy betul-betul. Masa saya enjoy macam orang cakap, oh ni tak boleh lah ni dah habis lah ni. Tak ada. Yang dia kenal saya tu tak berani cakap apa kat saya. Kalau saya cakap nak start, saya start lah. Sekarang tak ada siapa boleh ikut. Bukan tak ada siapa boleh ikut saya macam mana kayu. Berhenti kerja.
Mental game pun kuat lah. Ya, sebab saya memang lama bang. Family satu lagi support saya umur berapa dah keluar daripada family dah. Dah berdikari sendiri dah. Kau duduk dalam team tu kau nak fight pergi dalam team macam mana? Wah, nak psycho, nak perform, nak pergi MSN, nak pergi KLA. Semua orang nak pergi KLA. Berapa orang je dapat? Macam mana? Nak faham tak? So saya tahu dah nak buat apa. Kau dah juara sebelum kau Walaupun juara. bukanlah besar macam Datuk Azizul ke macam Nur Mana, tapi saya alhamdulillah masih lagi ada dalam scene ni lah. Masih lagi relevan orang cakap lah. Tapi sempat kan Betul. team dengan mana masa kat Furka? Ya, saya dengan Nur Mana saya sempat training dengan Haris Saleh, dengan Azizul saya sempat training Datuk Azizul satu camp. Kan. Ya. So okay, tu dah cerita habis lah part journey kau. Tapi yelah, lepas daripada kau mewakili Malaysia, kau self-funded. Lepas tu kau ada buat some business lah, which is kau partner of the Lion Bike kan. Ya. So Management lain baik. masa tu zaman pasca COVID lah. Sebelum COVID atau lepas COVID lah? Masa Covid. Masa COVID kan. So Sebab- macam mana kau boleh set up that kind of business and yelah kan, orang selalu fikir macam rider basikal lepas habis je mesti tak tahu apa nak buat. Tapi kau ada kau punya vision nak buat Lion Bike and kau doing really well lah, especially bila aku dengar kau service customer kau kan. So macam mana masa tu boleh terdetik macam aku nak stop, aku pun dah tak boleh nak macam tak tahulah, mungkin masa tu kau punya misi kau macam stop kejap Malaysia ke, ataupun kau ada kau punya ni ke, tiba kau jump into the industry basikal. It's still related tapi it's like a big risk. Betul tak kau buat business kan? So macam mana masa tu? Kalau ikut kamu tak pandai bisnes, memang belajar pun SPM je. Tapi sebab knowledge basikal tu, saya dah lama masa buka pun 2020. Jadi masa kayu tu saya cakap ramai kawan, saya memang kawan ramai. Sebab masa zaman kayu pun saya memang bercampur dengan orang luar. Bukan duduk dalam circle saya saja. Mungkin sekarang ni tengok dalam circle basikal dalam tu, saya memang daripada duduk MSN ke duduk mana, memang saya memang kawan dengan orang luar dah. Bila dah keluar daripada Terengganu tu, dah start duduk luar ni, start duduk MSN lah. Saya ramai memang start berkawan kayu dengan luar, berkawan dengan luar. So kat situ nama saya tu ramai macam kenal saya, nak kayu. Bila nak kayu saya ikut je lah. Jadi bila saya stop, bila dah COVID tu dah tak buat apa lah. Sebab memang saya kayu je. Bila COVID tu duduk rumah, setahun lebih macam tu. Kat setahun lah duduk makan tidur lah. Sampailah, tapi sebelum COVID tu saya ada kenal seorang kawan ni lah. Sekarang ni dia bukan kawan, dia macam abang saya, ayah saya jaga saya kat sini. Kalau saya sebut ni ramai kenal dia, tapi tak apalah. Biarlah rahsia lah. Tapi dia kalau dia tengok dia tahu lah. Dia ni bisnes lah. Jadi bila mula-mula nak kayu tu, memang dia mula-mula nak beli basikal, dia tanya kawan saya. Jadi kawan saya ni kenal saya, dia kenalkan saya dengan abang saya ni lah. Sekarang kira abang saya lah tu. Bila kayu COVID masa 2018. Lepas 19 tu kenal baik COVID. Bila COVID tu dia selalu datang lepak rumah jugalah, datang hantar makan semua. Bila dah COVID dah boleh buka, dah boleh keluar, dia dah tahu, mai tanya, "Abi lepas COVID nak buat apa?" "Tak tahu lah, tak ada race ni. Jom lah buka kedai basikal." Sebab dia tahu saya pandai basikal. Dia tengok masa tu boleh jalan kedai basikal ni. And then dia partner cakap, "Jom partner kedai basikal." So dia bagi saya 100% manage kedai. So saya manage lah 2 tahun 3 tahun lah Lion Bike. Ngang pula PKP tu rancak kayu bang. Boleh pula kayu, dan kebetulan saya buka kedai. Dan kat situ lagi banyak saya belajar bang. Luar pada bidang basikal pula, bidang bisnes, marketing, branding, content. Oh macam-macam. Hinggalah saya bawa sampai sekarang macam tu lah. Tapi asalnya daripada basikal juga. Bila kita macam saya cakap pergi race, kita banyak kenal culture orang lah. Cara nak jumpa orang, beradab dengan orang. Cakap sebab tu saya mudah berkawan dengan orang. Bila kat luar macam dalam race kita gaduh, luar kita kawan. Jadi dengan orang luar pun saya mudah bercampur juga. Dan dia bagi kepercayaan saya untuk jaga Lion Bike. Alhamdulillah 3 tahun lah. Sempat. Susah tak nak buat kedai basikal? Susah. Kalau tak tahu, tak ada ilmu susah. Nak jadi rider Sebab capital pun agak besar kan? besar juga ah. Agak besar ah. Nak cakap tu besar, rugi pun besar juga. Last kali rugi besar, tapi alhamdulillah tak adalah dia salahkan saya ke apa, tak ada. Kita try and error, dia pun tak tahu juga. Sebab fasa tu dia macam terlalu laju kan? Dia lepas pasca COVID kita tu. pun tak ada, memang tak ada experience. Tapi apa yang jadi kat Lion Bike tu, sekarang banyak benda saya boleh buat bang. Dan banyak benda saya dapat offer. Saya gunakan apa ilmu saya ada dekat Lion Bike lah. Dah alhamdulillah banyak kan. So cakap pasal industri sekarang, basikal dari sudut bisnes sekarang kan pasca COVID tamat tahun 2023 Jo 2023 orang dah getting slow lah kan. Berbasikal kan. Dia rancak 2021 kan sampai 2023-2024 kan. So macam mana kau tengok trend basikal ni sekarang, dan sebagai seorang yang pernah ada kedai basikal, macam mana kau rasa kedai-kedai basikal sekarang ni nak survive? Sebab aku sendiri pun macam wondering, sebab aku tengok basikal pun orang banyak nak jual,
Lepas tu drop price. Kan kadang-kadang orang yang tanya pun tak nak kalah tekan kan. Orang basikal daripada 22,000 jadi 10,000, dia mintanya 3,000. So macam mana kau nampak scene basikal ni untuk industri bisnes basikal dalam another 3 to 4 years down the road, macam mana game dia? Okay, kalau saya pun baru lagi lah. Tapi bila saya tanya yang orang-orang yang dah lama berniaga, dia cakap kalau sebelum Covid macam ni juga sebenarnya bisnes basikal. Cuma yang jadi tu sebab masa Covid tu diorang ambil stok banyak sangat. Jadi kilang tak boleh nak produce, macam nak siapkan stok banyak, jadi lambat sampai. Bila payment semua dah bayar. Bila sampai Covid, Covid dah habis semua, so orang dah start kerja. Jadi kalau yang ada tu kebanyakan semua stok-stok lama je nak habiskan. Faham maksud saya? Faham tak? Faham. Maknanya dia lebih kurang macam Diorang nak habiskan sekali ikutkan memang macam ni pun dulu sebenarnya. Sebelum Covid, bisnes memang macam ni. Mungkin sebab saya, bila kita borak, mungkin sebab saya mari time Covid. Tengok kalau ikutkan tanya diorang, memang macam ni je basikal berniaga. Sebenar-benarnya. Cuma pace dia memang slow macam memang, ni. Memang macam ni je. Memang Basikal yang high air, yang kecil-kecil ni macam ni yang slow. Cuma mungkin kita terkejut tengok time Covid tu. Diorang pun terkejut juga sebab tu diorang order stok banyak. Kilang pun tak sempat siap. Bila dah terlalu banyak sangat, jadi stuck kat situ. Bila sampai Covid dah habis dah. So diorang nak habiskan stok lama je sebenarnya. Ini saya tanya lah diorang ni. Saya tanya yang meniaga-meniaga. Bukannya memang laju dari dulu, tak ada pun. Tak ada sangat lah. Yelah sebab macam contoh kita ambil basikal, kita ambil kedai two wheel kan, daripada dia sponsor team apa Mr. Roshan Dulu kan. mungkin nak buat branding kot. Sponsor dulu. Sampai sekarang kedai two wheel masih ada lagi. Ya. Sama je kan. Tapi tengok owner, kalau owner steady tak ada masalah. Kita tengok owner steady ada capital besar, okey lah. Kalau cukup-cukup sakit, susah juga lah. Sebab dari segi kau sebagai owner business kan, macam mana kau nak jual basikal yang 22,000, 45,000? Aku pun pelik kak. Marketing lah kot. Event ke. Marketing kalau brand-brand besar diorang kalau saya tengok sekarang semua berpandukan Tour de France Betul tak? Sekarang tahu brand-brand besar berpandu Tour de France Yang ni champion esok laju jalan Yelah macam dulu kan zaman sama tak yang saya jual basikal tu macam tu kak. Pergi buat video menang, senang nak jual. Yang ni okey tak? Tunjuk video saya je. Okey on. Faham macam tu. Macam tu sekarang orang nak tengok kalau brand-brand besar apa lah. Brand apa boleh laju? Yelah. Siapa yang pakai? sekarang dah banyak lagu lah. Kalau yang orang tahu. Kalau dulu S-Work lah. So Sebab Zagan. bila dah Sekarang tak ada dah. sekarang dah zaman Berpandukan ni lah. Berkiblat tu Tour de France lah. F siapa menang tu? Chris Froome lah apa lah. F semua. Pinarello. Konago semua. So kalau sebenarnya staff kat brand kecil lah. tak kat brand kecil kan. Brand Macam mana kau nak meyakinkan brand-brand kecil? Ya, sebab tu kena cari macam ambassador ke apa yang boleh buat kerja. So macam sekarang kau masih get involved dengan industri basikal secara tak langsung atau langsung? Kalau ikutkan masih lah sekarang baru start balik lah. Sebelum ni ingat macam saya cakap ingat nak berhenti lah. Sebab masa saya berhenti 2 tahun lepas, 2 tahun kat saya berhenti, baru start balik lah. 2 tahun tu try error kerja lain kat bang. Try error buat kerja ni ikut kawan lah. Dah lama sangat berkecimpung dengan basikal. Bang tidur pukul 9, 9.30 dah kena tidur. 4 pagi dah ada bangun. Pergi training. Faham? Sebab kalau KL dulu tak macam sekarang. KL dulu tak macam sekarang. KL sekarang tak macam dulu. Kereta terlalu banyak. Saya pula duduk melawati nak kena keluar memang tu sebelum pukul 7 dah kena keluar. Kalau pukul 7 saya tak pergi dah keluar masuk KL balik. Sebab kereta terlalu banyak. Jadi dia macam mana? Tak macam dulu lah. Macam tu lah. So macam kau punya planning, kalau kau kata kau masih get involved dengan secara tak langsung kan. So kau punya planning another 3 to 4 year down the road, adakah kau masih get involved dengan industri basikal ke macam mana? Tak tahu, tengok lagi 2 tahun lagi tengok macam mana. Kalau slow saya berhenti balik. Saya balik pun sebab kawan-kawan. Saya cakap tu terang. Korang lah ni. Awak tahu sebab siapa? Sebab Hafiz Syaring. Saya baik dengan Hafiz Syaring kan. Kayu dengan dia. Dia hari-hari duk cakap dia bila nak kayu. Dia memang kayu dengan saya. Saya tak tahu dia mana suka tengok saya kayu ke, tengok saya seksa pun saya tak tahu. Kebanyakan orang macam tu. Okay, bila kau dah start kayu balik, boleh tak kau share kat aku program yang kau start balik? Mungkin lah aku punya follower yang budak basikal, budak muda ni semua kan, nak tahu program training kau. Yelah sebab dulu kau dah fit, dah wakil Malaysia, dah main pro team. Lepas tu kau dah break lama. Saya badan kau naik kan? 20 kilo. Naik 20 kilo? Berat oh. Kalau tukar basikal ringan pun berat lagi. Lepas tu
Kau start balik dan kau memang lose weight nampak kan. So kau boleh tak share macam basic kau punya training program yang kau sentiasa rasa that is the relevant training program walaupun siapa pun cuba. Mungkin kau boleh share dari segi weekly punya training lah. Lepas tu total mileage berapa, elevation berapa. Okay, kebanyakan orang bang, dia Macam banyak ni korang semua kena salin Okay. Sebab bukan dia senang bukan training lah. Dia mula-mula basic sekali Beskar ni bike fit lah. Saya Beskar tu kena betul. Masa COVID saya jual tu, walaupun macam customer lain datang kedai nak buat bike, nak suruh check tu, banyak salah saya. Faham tak? Salesman ni kadang-kadang korang ni salesman jual lah betul-betul. Sebab saya memang kayu bang, saya tahu seksa dia macam mana. Jadi kebanyakan customer ni banyak salah beli saya. Masa malas nak cakap tapi banyak saya dapat lah benda tu. Jadi first kali basic dia fitting bike fit. Beskar kena saya betul. Tak mestinya beskar mahal ni esok kau beli kayu jauh, beli kayu laju tak, kalau saya tu tak betul. Tu basic. Okay, yang kedua teknik kayu. Kena pandai teknik kayu, cara kedudukan kita, gear, kena pandai guna gear semua. Setengah orang kadang-kadang keluar kayu dah keren besar, tak warm up tak apa. Kalau beskar ni orang cakap kena stretching, sebenarnya masa saya dulu belajar masa training dulu sebenarnya tak perlu pun sampai stretching beria-ria. Sebab kita ada sekarang dah 12 speed lah. Gear tu untuk sebenarnya warm up kita. Kita start dengan low gear ringan dulu, lepas tu bawa gear berat semua kan. Okay, yang ketiga endurance lah. Sebab kita nak kena season dengan beskar tu. Bukan kata adalah itu saya dapat ada orang nak belajar dengan saya, sebab saya jarang nak, ada je orang nak bayar saya tak mau ambil. Sebab bukan mudah. Kau boleh nak ikut ni susah. Kau tak ada zaman macam saya dulu kena maki semua. Sebab masa tu kita nak, ni orang bayar kita, takkan kita nak maki dia orang. Sebab susah. Kalau kau nak ikut aku training, datang je ikut aku training. Kau sanggup, tak sanggup, terpulang. Kalau kau berapat tu, kira tu bukan nak kira je. Lepas tu endurance lah, kena selalu dengan bike tu. Saya dah pernah dapat orang nak belajar kayu dengan saya. Dia nak belajar teknikal, corner, apalah benda. Cakap boleh datang rumah. Datang tempat saya, ikut saya. Lepas tu, dia pula ajar saya, okey pula kita pergi sini. Sini banyak corner, kita boleh ni. Kau pula ajar aku. Kau nak training aku, kau nak mahir corner semua. Okey bang, abang bawa motor ini, boleh bawa motor tu. Tak pandai yang. Kau boleh, okey, orang first time bawa motor. Umur tak kira umur berapa bawa motor, boleh corner terus tak? Tak boleh. Cuba hari-hari bawa motor. Abang boleh corner, masuk gear, kereta sama je, beskar ni sama je. Kena hari-hari bawa. Kena selalu. Lama-lama kita dapat adapt dengan beskar kita tu. Kau nak tanya geng-geng sini bang, kalau boleh lah kita orang sini apa benda lah. Beskar nak tidur sebelah katil bang. Beskar ni kau kena jiwa dengan beskar tu. Basuh ke apa kau kena jiwa. Sebab beskar ni lain. Kalau kat lari kan pakai kasut je lari je kan. Baju gitu-gitu. Beskar ni banyak faktor dia. Kasut, belum cerita kasut, beat, training, saddle, handle. Semua memang kena. Nak training pakai jersey apa, nak long ride kena pakai jersey mana. Nak pergi easy ride, nak ambil mood, dia banyak. Dia bukan mudah, bukan macam beli beskar ni 60,000, 70,000, esok dah boleh kayu 1 kilo. Tak. Kadang-kadang beskar biasa je kita setting ngang pun dah boleh kayu pergi jauh-jauh lah, laju-laju. Tak semestinya. Kebanyakan orang salah ada ada kawan saya ni, dia kayu kat sini konon-konon dia power lah training kat sini. Dia pun balik kampung dia, mana nak sebut dia tahu kalau aku sebut ni. Dia balik dia ingat boleh tinggal budak kampung dia. Budak kampung dah biasa kayu, orang kampung dia biasa kayu, pergi kena tinggal bang. Dia macam kenapa nak tinggal? Lepas tu budak-budak kampung cakap banyak, rim ni tak ngam dia ni. Kena pakai rim lain. Esoknya pergi beli, hari tu juga beli rim. 16,000. Macam tu lah, 16, 12, 13,000 lah. Esok kayu kena tinggal juga. Lepas tu kena beli e-bike kot. Pak, dia beskar ni bukan mudah. Sebab tu berhenti kayu. Sebab tu berhenti kerja. Dia kena dia kalau nak perform, kayu kau nak macam ni, kau nak perform, berhenti kerja. Hari-hari kena kayu. Kalau kau nak social, tak ada masalah. Mungkin kau boleh share jadual untuk weekend warrior lah. Macam boleh nak kata orang masuk race tu bukan nombor belakang. Lepas tu boleh buat at least long ride. Macam mana tu? Average training. Kalau kita tengok kita punya Malaysia punya style lah. Biasa kayu malam lah. Tapi kalau ikutkan belajar saya, training saya, coach saya memang saya suka ke apa benda. Tak boleh training malam. Malam untuk tidur. Kalau masalah pun semua tak bagi. Tapi kalau untuk orang biasa terpaksa kau bang macam tu lah. Ataupun paling dapat pun lepas balik kerja, kayu kejap sejam setengah. Training kalau boleh malam tidur lah. Tapi setengah kita ni banyak kayu malam lah. Tapi kalau dapat sejam macam saya junior budak-budak sekolah dulu, balik sekolah pukul 5 training sampai pukul 6. Tapi nak kena effort sikit, laju.
Dia macam ni bang. Ko Hussein pernah berkata lah. Kalau kau nak training dekat, boleh. Nak training dekat, boleh. Kau boleh every 45 tak? 80 kilo. Kalau kau boleh every 45 average lah. 45, 48, 60, 80 kilo, kau boleh training dekat. Kalau kau tak boleh buat, kau kayulah jauh. Faham benda tu? Kalau kau nak cepat, kalau ada masa sikit, kau nak kayu laju lah. Sebab tu saya kayu long ride. Faham tak? Kalau kau tak boleh kayu laju, kau kayu jauh lah. Sebab endurance lama-lama benda tu akan datang. Endurance lah. Laju tu sendiri akan datang. Sebab saya cuti 2 tahun, start balik bang 30 kilo je. Seminggu. Mana setiap hari tu 30 kilo. Tapi teknik yang betul lah, sebab tu cakap teknik fitting. 30 kilo kalau abang kayu teknik yang betul, lengoh lah balik. Sakit habis, punggung-punggung habis sakit. Tapi bila sakit tu dah hilang, abang tak nak balik rumah. Tu betul. Ah. Aku bau lengur tu hilang, Jo tak nak kayu dah. Tak nak kayu. Sebab tu kena konsisten. Kayu ni konsisten. Mana seminggu sekali lah cuti. Seminggu sekali Seminggu sekali. Dan benda tu memang kalau saya nak start kayu, benda tu saya kena buat. Kalau setakat kayu tak mahu, baik saya tidur. Faham? Kalau sosial ni saya tak mahu sosial. Kalau nak suruh aku start balik, aku nak kayu betul-betul. Kalau sosial ni biar aku tidur je. Sebab awak tahu saya lama dengan kita lama lain. Siapa tengok geng-geng lain pun masih, Anwar Mana pun masih ada abang dengan declare berhenti. Retire. Anwar Mana ada declare retire? Tak ada. Dia pun tak berani nak declare retire. Betul tak? Sebab dah lama. Okey bang. Saya bertuah, saya dapat sekarang satu team dengan Anwar, Haris Saleh, Azizul. Kalau kau orang tengok media sosial tu semua tipu ke. Cuba duduk pergi training dengan diorang. Tak boleh ikut bang. Gila bang diorang. Diorang punya preparation tu saya tak boleh follow. Orang tengok saya kayu gila dia. Kalau diorang ada, diorang lagi gila. Sebab tu diorang boleh pergi jauh. Gila tu macam mana? Preparation dia, training, basuh basikal, faham? Kalau kita ni kayu lagi tak ujang lagi tu, tak basuh lah. Diorang kalau nak long ride esok, diorang basuh. Kadang-kadang lagi kita tak tangkap, kita tengok, basuh basikal. Oh, sedap sikit kayu long ride. Dan benda tu, sampai sekarang saya praktik. Nak long ride esok, saya kayu cuci. Bawa demuk, bau, benda tu ada lah. Benda yang kita buat tu dapat. Bukan basikal dah lunyai, dah belacang apa, nak kayu dah. Faham? Demuk tu. Nak pergi race, dia boleh bangun pergi basuh basikal balik. Rem malam. Lepas tu petang tengok dia relax, kita dah basuh lah. Ingat cakap tak basuh lah. Tak apa. Nampak masa tu dia kena bawa orang macam tu lah. Dia bangun lagi berapa jam tu dia basuh basikal. Nak faham? Karakter dia nak masuk dalam jumpa kat orang ramai ni. Faham? Bila kita tengok, tak bukan main-main lah dia ni. Maknanya saya tak nak race, basikal mesti bersih. Bersih lah. Kau Anwar Manang. Kau ada mana? Karakter tu lah. Takkanlah kalau kita Nabil, bakal Nabil macam ni lah. Anwar macam ni macam gitu. Kita jaga benda tu. Kau training apa lah. Pergi duduk training kan. Makan dia. Dia tunjuk dalam Instagram tu biar tak tunjuk habis lagi. Kalau betul dia orang prepare training. Abang tengok saya macam gila dah. Dua orang saya tak boleh follow lah. Datuk Azizul lagi lah. Pengalaman paling best kau dengan Anwar Manan? Teammate dengan dia lah. Ya, apa yang bestnya? Betul duduk satu rumah. Sampai sekarang benda saya ada apa yang saya ada pun semua daripada saya ambil sikit-sikit seorang lah. Anwar tu saya tengok ambil kat sini, kat mamak ni macam Haris Saleh macam mana, Zamri ke siapa ke, Tok Azizul apa, kita tengok ambil sikit-sikit mana kita boleh ikut lah. Bukan semua, dia ada dia punya, kita tak boleh ikut. Saya ada saya punya, orang tak boleh ikut. Tu bila kau sebut kan Anwar Manan, Zamri Saleh, Haris Saleh, Datuk, semua Terengganu. Apa yang buat kawan Terengganu boleh power main basikal lah? Kerajaan support lah. Dengar MB ni turun bagi job Tak betul. Ini bukan. Ini betul kerajaan support. MSN Terengganu. Macam mana tahap kerajaan support dengan MSN Terengganu support tu? Yang kau rasa memang state lain ataupun negeri lain tak boleh buat? Bajet lah, duit lah. Terengganu ada bajet. Race ke apa ke, equipment ke, cukup lekat lah. Bajet, duit lah. Saya cerita duit, tak ada duit susah. Nak training, nak beli equipment, nak perform. Dan zaman tu, masa zaman saya tu banyak race. Dan masa tu semua nak pergi wakil Malaysia. So semua bersungguh-sungguh lah. Dapat duduk MSN makan, ada hostel, doktor free, elang ada, pergi travel, pergi race lah, pergi tengok tempat orang. Banyak lah, banyak benda lah. Dan kalau saya tak ada pun saya tak ada nak kata tak nak aku, tak nak terima aku, tak khidmat, tak ada. Banyak benda saya belajar, saya bersyukur lah.
Kalau saya tak kayu basikal, belum tentu saya dapat benda ni semua. Kenal orang, kawan dengan orang, semua sebab basikal. Berniaga semua sebab basikal. Kau tak, saya pun tak tahu berniaga kalau tak ada basikal ni bang. Tak tahu baunya batang saya hidup. Ni betul, ini real punya. Dan semua kawan dengan orang bangsawan semua saya berkawan. Duduk dengar diorang macam mana diorang berjaya. Bisnes diorang. Macam mana diorang buat benda. Yang bangsawan tu aku percaya lah. Dulu kan kau geng CTDK. Ramai lah. Lebih ada tu saya ada bangsawan. Dia tengok akaun orang berpuluh-puluh juta tu nak tengok. Tak berkira lah kalau orang bangsawan ni tak berkira makan ke apa ke. Ada orang murah rezeki lah. Kaya-kaya sungguh. Tapi dia kawan dengan kita. Sebab basikal lah. Kalau kita orang biasa ni, orang tak ada apa, tak berkawan lah kau. Duduk lah, dia orang buat apa. Banyak benda belajar. Bukan basikal saja lah. Bukan walaupun saya kayu basikal. Bukan basikal saja saya belajar. Banyak benda. Duduk di KL lah sebenarnya. Dan saya jarang mau balik Terengganu. Peluang memang banyak. Family memang support lah. Kalau kau nak cerita perjuang, family saya dengan family saya berjuang lagi. Raya berapa kali tak balik lah. Kalau nak cerita berjuang saya gelak je lah. Pukul 4 pagi baru. Pukul 5, pukul 6 dah kayu lah. Sebab kalau kau tahu saya yang kenal rapat dia tahu. Saya kalau saya start kayu dia orang tak diam ke. Dia tak tahu ni apa ni besar lah gini-gini. Sekarang semua diam lah. Sebab sama saya pergi seleksi bang. Satu-satu. Merakat satu-satu. Sekarang tak ada saya nampak benda macam tu. Siapa nak pergi SEA Games pun selection. Datang ni sini tak ada lah. Lepas. Bukan selection saya seorang ngeting SG semua saya fight. Pakai macam-macam psikologi kat tu lah, kat macam ni lah. Bila masuk kategori elite, saya jarang post saya training. Sebab kau nak fight ramai ni. Sebab elite kalau kau boleh kayu speed 50, diorang boleh kayu speed 50. Kalau open punya kategori, tak semua orang boleh ikut saya. Open, kau kena pergi kerja. Aku tak kerja. Sebab tu kalau abang tengok saya post banyak sekarang, mana ada orang boleh ikut. Diorang pun pening kat saya. Budak ni tak kerja ke apa. Kau tu kau nak perform kau tak kerja. Tapi betul bang. Tapi masih elite memang tak kerja bang. Sebab saya gelak Kau cakap aku je ni, kau tak boleh follow aku. Saya cakap Nuah dia ada benda orang tak boleh follow lah. Macam saya pun ada benda yang tak boleh follow. Kau semua benda boleh follow kan. So since kau dah buat comeback ni, kau ada terasa terfikir macam nak try pergi selection LTDL ke? Tak nak dah. Saya nak menghibur orang kawan je. Saya pun tak tahu kenapa diorang suka terhibur. Mungkin ada seni. Saya ada seni saya rasa lah. Ini saya fikir. Bila saya berhenti bang, setiap kali saya nak macam dah berhenti setahun bila nak kayu, bila nak ni, saya tak tahu kenapa. Aku dah lama kot kayu bang. Aku nak enjoy pula lah. Lepas tu siapalah hari-hari benda tu jadi kita pun jadi serabut juga lah. Tak apalah aku layan lah. Aku memang, saya macam ni bang. Kalau kau nak kawan aku kawan je. Kau nak suruh kayu, okey aku nak kawan. Kau tak minta duit pun. Saya tak minta duit pun. Bang nak training, makan, bayar rumah, sewa rumah. Mana datang duit? Nak masak. Bang, nak diet bang. Telur pun olive oil kau orang pakai minyak olive oil. Berapa modal cakap saya? Tapi nak kawan, contoh kawan lah. Pandai buat video, kawan dengan orang buat video bang. Jadi cari duit buat konten ke, buat review. Adalah sikit-sikit. Tu yang paling baru ni kau ada collab dengan ni kan, Gusto punya. Dengan Gusto, dengan kedai-kedai basikal. Mereka banyak 2-3 team dah orang offer saya sebenarnya. Kelak-kelak dah cuba-cuba. Tapi letak lalu berapa harga aku sedap sikit lah nak bincang. Ini nak offer kosong. Tengok dia cakap masalahnya masalahnya makan modal juga nak buat bang. Makan modal. Tapi bila kau tengok scene basikal sekarang, aku perasan walaupun scene basikal kau cakap dia macam mendata, tapi aku tengok makin banyak team yang wujud. Kan? Boleh sebut lah nama-nama team kan. So macam ni kau nampak benda tu? Adakah tu benda sihat ke macam mana? Sebab bisnes lah. Kena buat marketing, konten. Nak jual basikal semua daripada brand-brand kan. So banyak buat marketing lah sebenarnya team-team tu. Sama juga macam buka kedai layan bike tu kena ada macam tu lah. Kena gear, kena ride, kena buat marketing lah. Untuk brand-brand ataupun diorang nak claim contact ke tak tahu lah. Mungkin lah kot. Sama-sama saya ada kat nak benda tu lah. Tapi dah tak boleh dah. Dulu tak boleh, tak tahu sekarang. Dulu kalau kau beli basikal, kau boleh beli basikal. Tak ada siapa kisah. Tapi sekarang bila kau beli basikal lebih daripada 10,000, diorang minta income tax number. Tak tahu. Jadi orang tak boleh lagi lah. Sama-sama tu memang orang boleh tahu juga satu income tax lah. Tax lah. Lepas tu mungkin branding lah. Nak jual-jual brand-brand apa. Ataupun bos, owner memang minat kayu. Boleh jadi. Boleh jadi lah. Sebab saya pun ada kelab AV lah. Owner memang minat kayu. Kelab AV apa jadi lah? Ada lagi. Ada Cuma lagi semua lah. busy kerja lah.
Content creator Sebab ni masa kan masa kita diorang duk kayuh itu memang diorang pun tak kerja bang. Diorang nak kayuh nak syok kan bang. Kerja tak boleh, tak sempat. Saya pernah masa kayuh dulu pergi kedai. Oh tak boleh bang, barai. Tak ambil apa-apa, tak apalah. Tinggal je kedai. Tak mau ambil apa-apa, memang nak kayuh. Oh, masuk. Tapi betul, Joe pernah buat comeback. Lepas tu dia masuk kedai, masuk office, 12.30 tidur lah. Iya, memang betul. Tak boleh sebab memang balik kau kena rehat, relax. Sebab kau nak kayuh atas jalan, kau tak boleh rushing kan sebenarnya. Balik, rehat, makan. Gitu bang, repeat hari-hari. Faham tak? Training, sleep like a baby, repeat. Training, tidur, makan. Gitulah hari-hari. Hari cuti pun belum tentu boleh pergi jalan. Memang duduk rumah rehat. Dia ada orang nak tengok, kita bagi tengok. Faham tak? Time kita nak rehat ada orang. Sekarang semua mesti orang tanya dia hari-hari gila. Sebab saya tak, kalau sosial saya tak mau. Kalau suruh kayu santai-santai tu lah. Aku buat kerja lain bang. Aku tidur. Buat penat kan. Nak buat terus. Saya stay macam tu. Memang macam tu bang. Bukan hari ni, bukan cakap oh Nabi baru nak start. Baru sekarang nak gila-gila train. Tak, saya memang sebelum ni dah gila lah. Masa teknik, masa saya tak ada program pun, tapi saya pergi tumpah MSM. Daripada Melawati pun saya kayu pergi Bukit Ali. Pukul 6 pagi dah gerak dah. Baru berbulan. Gerak pergi training, balik ni. Saya dah biasa dah. Ya, aku ingat aku dah nampak kau beberapa kali kat atas highway kat MR2 tu. Ya, MR2 saya dah macam playground saya bang. Saya pergi tanya siapa berani kayu MR2. Wish. Tapi sebab kita biasa kayu, cakap kita tahu SOP terjalan macam mana. Alhamdulillah tak ada. Alhamdulillah saya nak cakap belagak apa memang alhamdulillah. Tak, kalau boleh tak naklah jadi apa-apa lah. Tapi saya berhati-hati, saya rasa berhati-hati. Tak ada apa orang kosong lah. So Bil, satu ucapan Bil untuk budak-budak yang masih di peringkat sekolah ataupun dah macam level SUMA, sebab tahun ni ada SUMA kan. So apa nasihat kau boleh bagi kat diorang, sebab yelah lepas SUMA ni habis pun kita tahu dah kan. Dalam industri basikal ni, lepas SUMA ni ada satu big gap. Which is kalau kau dapat wakili Malaysia, alhamdulillah journey kau bersambung. Tapi kalau kau tak dapat mewakili Malaysia, apa yang kau perlu buat sebagai senior dekat MSN? Apa yang kau boleh bagi nasihat dekat budak-budak ni lah, especially yang dalam fasa SUMA ni lah. Sebab kadang diorang pun macam lost kan. Macam aku lepas habis SUMA nak buat apa? Kan? Kalau aku tak dah dipanggil oleh Majlis Sukan Negara. Okay, saya dulu pun tak ada terfikir macam ni. Bila abang tanya macam ni pun saya boleh fikir bagi tahu diorang ni. Buatlah persiapan awal. Jadilah rider yang berilmu, belajar betul bang. Lepas tu yang ketiga, bawa-bawa lah bergaul sikit dengan orang luar. Jangan duduk kelompok seka je. Seka kita je. Kena banyak bergaul. Peluang banyak. Ada je peluang, insyaAllah. Lepas tu buat baik lah. Jangan berkira ilmu ke apa ke. Ilmu ke apa kau nak dia. Buat persiapan. Next apa belajar ke, nak masuk polis ke, banyakkan polis lah. Lepas tu satu lagi bergaul, banyakkan bergaul. Saya tengok zaman-zaman saya kurang sikit bergaul dengan orang luar. Bila dah tak ada kontrak, kita tak tahu nak buat apa kebanyakan. Tak tahu nak kawan dengan orang ni pun tak reti, nak bercakap dengan orang ni pun tak reti lah. Nak buat apa pun tak reti. Nak kena start balik daripada bawah pun tak reti. Kawan suruh saya kerja masuk office tak mampu, saya tak boleh buat kerja lah. So masuk pergi kerja office, balik start pukul 8 balik pukul 5, tak tahu nak buat apa lah. Jadi bila kau buat persiapan bergaul dengan orang luar sikit, dia ada peluang bang. InsyaAllah ada peluang. Alhamdulillah saya setakat ni ada je peluang. Jadi kena bukan basikal saja lah, kena buat banyak benda. Kena belajar. Sekarang media sosial lah. Kena buat konten sikit, mana tahu orang offer bagi job ke. Boleh duk orang bagi kedai bang saya. Ya bagi kedai kerat kan. Sangka kan. Orang siapa sangka? Tak orang lain pergi belajar bisnes apa tak? Gila-gila. Tak ada. Jom buka kedai basikal. Tapi macam tu lah, kena jangan berilmu lah, kena jadi rider berilmu. Lepas tu satu lagi jangan masuk 3 kanan, keluar 3 kiri. Satu lagi kalau nampak benda orang buat macam tu, duduk dengan senior sekarang. Safe lah. Oh dia buat apa ni macam ni. Safe lah. Jangan tak tahu. Safe. Macam Noah, saya duduk dengan dia orang. Oh Noah ni bergaul dengan orang macam mana dia bercakap. Bila depan orang besar-besar dia macam mana. Oh dia macam ni. Kalau dia dengan kita dia macam ni. Simpan lah, jangan kita buat dono je. Benda tu kita pakai lagi ke depan lagi. So ada peluang. Ada. Percaya jadi. Walaupun saya tak ada nama besar macam Anwar gila-gila lah. Tapi alhamdulillah bang, rezeki saya masih kat basikal lagi. Walaupun banyak benda kat saya buat, try and error kat. Alhamdulillah dengan basikal. Yalah, sebab aku cakap benda ni sebab pasal banyak budak muda lah. Sebab aku nampak the big gap dekat Malaysia ni, bila habis SUMA, itulah yang paling menyedihkan. Sebab macam fasa zaman bini aku kan, ada je medalist SUMA sekarang kerja kedai makan.
Sama, best saya siapa dia? Tapi ada yang kerja-kerja lah. Maknanya dalam scene best car ni. Bukan cakap banyak kedai makan tak bagus. bukannya rosak apa tak ada. Tapi kalau kau nak buat betul-betul. Betul. Buat sampai habis. Sebab tu cakap kau nak suruh aku kayu, aku kayu betul-betul. Kau nak suruh aku kayu ikut kau pergi santai-santai, aku tidur je. Sebab dah puas lah. Kalau nak suruh kayu betul-betul, aku boleh kayu betul-betul. Tapi kalau jadi apa-apa kat aku jangan tinggal aku. Aku nak support ke apa ke, kau nak faham tak? Tapi alhamdulillah bang. Kawan-kawan saya, alhamdulillah. Masih. Thank you so much Bil sebab datang podcast Poedik memberi banyak inspirasi. So kepada korang, macam aku cakap tadi lah, yang mana kau rasa berguna, kau ambilkan sebagai pengajaran. Yang mana rasa kurang tepat atau tak ni, ambilkan sebagai sandaran. Tapi yang paling penting, always believe kat diri sendiri lah. Okay Bil, thank you so much for coming. Sebab banyak cerita pengalaman kau semua. Aku pun tak sangka tak sampai banyak juga. Banyak lagi tapi biar lu. Kita nak bagi episod panjang kan. Mari training dulu baru tahu banyak. Sanggup tak sanggup. Aku pun tak sanggup. Okay guys, jangan lupa like, share, subscribe. Kalau korang ada apa-apa pertanyaan ke apa ke, nak tanya Nabil Lee ada buat program ke apa ke, korang boleh tengok dia punya media sosial dan korang boleh tanya dia personally. Jangan risau, dia akan balas ni selagi DM. Dia akan balas ni, kau jangan risau. Cepat dengan lambat dia. Jangan pinjam duit tak lah. Okay guys, kita jumpa di episod seterusnya. Ciao. Assalamualaikum.